Assalamualaikum, selamat petang sahabat-sahabat dan anak Tok Baba. Semoga petang ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Petang ni Tok Baba dengan Tok Mak nak masak apa Tok Mak? Nak masak sambal sardin, sambal tumis sardin. Sambal tumis sardin Yang simple-simple aja untuk berbuka puasa. Puasa ni yang simple-simple je kita buat. Ni bahan-bahan dia. Tok Mak kalau sambal sardin mesti nak ada serai. Serai ni potongannya. Dan bawang besar merah ni sebiji, 6 biji bawang putih, 1 inci halia, 1 batang serai. Dengan lada kering. Ini semua kita blend. Terkecuali serai ni dititik. Yang bawang besar, bawang putih, halia dengan lada kering ni kita blend. Lepas tu dia punya bahan biasalah asam, garam dengan cukup rasa tu semua mesti taruh kan. Jadi Tok Mak tak letak lah, Tok Mak cakap aja. Inilah bahan-bahan dia aja. Simple-simple aja. Sardin botan Tok Mak pakai ni. Okey sahabat, jom kita masak. Okay, ni kita nak menumis sardin ya. Masukkan dulu serai. Ini apa? Kita masukkan tadi yang kita blender. Masak sardin ni anak-anak, kalau kita taruh serai sebatang, memang hilang rasa bau air ni. Kita terangkan air asam nanti kan. Sardin ni dia memang ada satu bau dia tu. Kalau Tok Mak masak sardin mesti nak ada serai. Serai tak ada, Tok Mak tak masak sardin. Halia memang wajib. Halia wajib sebab ikan kan. Ikan mesti nak ada halia. Hanya Tapi sardin memang serai ni Tok Mak kalau tak ada postpone lah nak masak lauk sardin, simpan dulu sardin. Ada serai baru Tok Mak masak sardin. Sebab Tok Mak rumah tak tanam serai. Serai kita beli. Jadi bila kita nak masak serai terputus, memang cut dah. Tak masak lah. Ini anak-anak kita tumis sampai dia macam ni. okey. Okey, dah garing ni lah. Dah pecah minyak ni. Kita taruhkan sardin. Kuah dia cuma ambil sikit je. Tak ambil banyak. Kita taruh air asam. Kita masukkan tomato. Tadi Tok Mak cari tak ada tomato. Kau tak ubah korek ada pula. Ada Taruh buat rasa. Dalam sikit. Sebab sardin ni pun ada rasa.
Tok Mak kalau sardin tak nak letak bawang manis. Tok Mak suka macam gini. Okay, sekejap lagi kita boleh angkat. Okey. Siap ni. Siap bawah. Okey sahabat, nanti kita hidup. Okey sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan petang ni Tok Abang Tok Mak. Sambal sardin. Okey sahabat, selamat berbuka puasa.